Hai, Assalamualaikum guys. Kemana aku menghilang? Kemana aku menghilang selama beberapa tahun, berapa tahun. Last aku upload vlog 11 bulan dahulu, tahun lepas. Sekarang dah tahun 2025. Setahun juga lah, dekat setahun. Dah setahun lebih. Kemana aku menghilang? Aku actually short lah. Aku dah malas. Aku dah tak ada hati nak buat vlog. Pertama. Yang kedua sebab aku dulu buat hobi. Sekarang hobi tu dah tak ada. Dah tak ada perasaan nak buat tu, dah tak ada macam. Direction aku dah lost. Sebab aku tak ada konten yang sesuai dengan sekarang. Kau faham tak? Yang kedua sebab beberapa aku mengalami ujian tersebut, jadi aku stop buat vlog. Dan aku tak ada support dalam support sih tak ada. Macam aku dah tak nak buat dan aku YouTube ni aku tak nampak satu, untuk aku punya perjalanan jenis aku tak nampak satu cerah lah. Tak nampak. Sebab kau bayangkanlah tahun 2015, sekarang 2025. Panjang perjalanan tu, tapi aku tak nampak sektor-sektor support aku tak ada. Aku punya journey macam tak membangun. Tak memberi, orang kata apa, tak memberi, dan tak memberi impact good lah untuk aku. Dan dan sepanjang perjalanan aku ni, hidup aku luar daripada YouTube, aku jumpa pelbagai manusia, tempat kerja yang terlalu toksik. Everything aku surround aku penuh dengan toksik orang yang terlalu toksik. Faham tak? Aku berjumpa dengan orang yang selalu banyak toksik. Dia pemikiran dia, jiwa dia, rohani dia terlalu kotor, dalam, hitam. Dia akan efek diri aku. Dia bagi vibe yang sangat teruk, sangat-sangat buruk, sangat busuk. Jadi aku stop. Aku mengalami surrounding by circle yang macam itu. Busuk hati, dengki, all that. Dan tak boleh tengok orang lain macam happy. Dia akan, bila tak tengok orang happy, dia akan sifat dengki dia, sifat dia macam terpengaruh dengan hasutan syaitan tu. Dia akan jadi loser tau. Dia tak pernah strong diri dia untuk tahan dengki dia. Kau faham tak maksud aku? Dengki ni daripada syaitan, iblis. So dia terpengaruh dengan bisikan iblis. Jadi dia macam, dia tak tengok orang lain happy, dia akan jadi macam, dia takkan happy bila tengok orang lain tengok happy. Faham tak maksud aku? Dia dengki orang, dia takkan happy bila orang tu tengok orang tu, dia takkan happy selagi orang tu tak jatuh, orang tu takkan down. Macam tu. Kau faham tak maksud aku? Annoying. Kau faham tak? Jadi bila keadaan macam tu, macam kita dah surrounded by this evil, the demon, manusia bertopikan maksudkan syaitan, ini semua kejahatan yang aku lalui semua ni kan. Jadi aku macam stop everything. Aku stop everything this world. Macam plan aku semua stop. So aku dah tak ada apa-apa support. Aku tak ada apa-apa plan, aku tak ada apa-apa. Macam aku dah berlayar tidak ada haluan. Gigi aku tak ada. Gigi aku tak ada. Aku surrounding by this evil person. Bukan seorang, ramai yang jahat, yang terlalu jahat, evil. So aku macam, aku dah tawakal dah. Aku macam dah macam dah give up everything in this world. Dia evil, pedengki tu dia bukan di luar YouTube. Mana aku jumpa orang ini person di tempat kerja. Mostly aku jumpa orang yang di tempat kerja. Aku pernah jumpa everything.
Semua tempat, every place macam penuh dengan orang yang penuh kejahatan, bersifat dengki, yang tak boleh tengok orang lebih, tak boleh tengok. Dia akan buat sesuatu perkara yang macam menjatuhkan orang lain. Dia happy. Kau sedar tak, kau menjatuhkan orang lain, kau happy, sebenarnya kau tu loser. Kau tu memang loser. Sebab pertama, kau kalah daripada hasutan syaitan. Pertama. Yang kedua, aku mungkin cakap, aku memaafkan kau, tapi aku minta Allah supaya hitung kau dekat akhirat esok. Kau faham tak? Tengok. Kau akan dihitung di akhirat esok. Kau takkan terlepas takkan terlepas sehelai rambut kau pun Allah akan nilai. Macam tu aku doa. Kau tahu tak? Kau takkan terlepas. Di dunia memang kau akan lepas. Di akhirat kau takkan terlepas weh. Di pada masyarakat kau takkan terlepas. Kau dosa manusia, kau dosa antara kau dengan manusia. Mungkin aku seorang, mungkin ramai kau buat macam tu. Sehelai rambut ni, diri kau punya helai rambut Allah akan nilai. Kau faham tak? Takkan terlepas weh. Mungkin dunia kau happy, tapi akhirat kau merana. Kau tunggu dah akhirat esok. Macam tu. Kau faham tak? Marah pula aku. Macam tu. Aku dikelilingi orang-orang yang sudah menjatuhkan aku, yang sedang menjatuhkan aku. Macam, what is this going on? Macam, kenapa kau nak dengki dengan aku? Kenapa? Macam, aku ni orang biasa je. Aku ni orang biasa dan tak perlu kau nak dengki, okay? Macam kau ni, macam kau dah ada apa-apa, whatever so ever, aku tak ambil tahu, aku tak nak ambil tahu. Tapi kau tengok orang lain macam lebih sikit, Allah bagi rezeki ni, macam kau terlalu dengki. Why? Kenapa kau bersifat seperti itu? Kenapa? Aku tahu sifat itu hanya berada di His will. Okay, di His will. Kau faham tak isu biru putih yang sedang berlaku sekarang ni, yang adalah serang sumur Fotila sekarang ni, GSF. Okay, siapa yang serang GSF is merah biru pula, putih biru kan. Kan yang pakai macam gini. Itu makhluk Allah, itu yang laknatullah, itulah yang ada sifat itu. Kenapa engkau Melayu ataupun whatsoever in Malaysia, kau ada sifat macam tu? Kenapa? Why? Kau dislike apa tu, kau jatuh ke algorithm. Why? Aku pun tak faham. Tiba-tiba macam macam aku dah sifat faham tak? Aku dah sepanjang aku offkan everything dalam YouTube ni, sebab aku tak nak journey aku tak nak the journey of this. Aku punya perasaan aku, mental health aku, spiritual aku, everything was upside down, macam the chaos, macam apa tu, kapal layar yang sedang dilalui ombak gelora dengan keadaan hujan, taufan whatsoever, yang kemudinya sudah rosak. Dia macam tu, lost direction, dia pun tak tahu ke mana. Dan aku rasa macam diri kau, mungkin kau sekarang kau bahagia, happy, kau rasa senang kan. Manusia kalau hari-hari dia senang, happy, itu bukan petanda baik. Bukan petanda baik. Kau contohlah cerita zaman Nabi Salih alaihi salam. Dia punya pengikut dia happy je. Lepas tu dia tak nak ikut kata-kata Nabi Salih, end up dia jadi musibat dalam diri dia, kena laknatullah. Salah satunya lah kisah Nabi Salih kan. Kau faham tak? Kan? Dah sebut agama pula. Walaupun aku bukanlah spiritual of, bukanlah orang soleh kan. So, tapi adalah basic tu kita tahulah kan. Jangan, pertama kau jangan nak sakit hati orang. Kedua, mulut kau kena jaga. Ketiga, perangai hati, jiwa, mata, hati kau semua kena jaga. Okay? Jangan nak busuk hati kat orang lain. Kau faham? Sekarang ni aku just macam, aku memang, betul aku cakap, aku memang dah nak stop. Aku macam aku dah tak nak buat YouTube. Macam tak ada support. Aku just share orang-orang yang aku macam percaya
Okay, percaya, aku memang aku jenis suka uji orang. Okay, uji orang dengan kebaikan. Maksudnya tidak menggunakan, you know kan, aku macam, aku share, aku tengok kau subscribe ke tak subscribe, ataupun kau share tak share. Aku akan tengok di algoritma aku, tengok aku punya setting. Kita YouTuber, kita tahu kita punya setting kat mana kan. Kita content creator, kita tahu kita punya channel tu siapa yang share, jam berapa, timeline kita berapa. Jadi tu bagusnya YouTube ni, kita tahu kat mana kita punya status kita punya channel. So siapanya tak adalah. Aku memang share juga dekat kawan-kawan yang kira baik everything, tapi tak share tak apa, cuma mengutuk aku. It's okay kalau mengutuk aku, okay. At least aku buat YouTube ni ada juga progress diri aku, untuk kebaikan untuk diri aku, perjalanan diri aku, okay. Aku buat ni pun sebab aku cuba nak improve diri aku. Bolehkah aku buat benda semua ni? Aku percaya tak diri aku ni, walaupun ada certain aku ujian, aku macam nak duri aku dan itu ni, aku ada masa aku lost belief, tak percaya, aku lupa, aku macam malah give up. Kerana apa? Aku ada rasa give up. At least aku ada progress diri aku untuk mencuba, okay. Aku tak suka cakap kosong-kosong, ngorong-ngorong. Oh tidak ya, kau faham tak? Aku mencuba diri aku belajar daripada A to Z. Aku pergi kelas YouTube, okay. Aku kerja dekat F&B, okay, sampai sekarang pun, tapi di brand lain lah kan. Dulu aku pernah kerja di M. Aku first YouTube aku buat, aku masa aku kerja M. Kau tengoklah berapa tahun dulu, 2015. Kau bayangkan 2015, 16, 17 sampai sekarang. Bukan mudah tau nak jadi seorang YouTube atau content creator yang dua kerja dalam masa sama. Kau ingat senang ke? Tak senang. Tak senang. Memang bukan mudah nak edit paling susah. Edit macam-macam dugaan tengah edit. Kau ingat senang ke? Tak. Kau tu yang berlekeh-lekehkan content creator, tapi kau tak tahu apa yang berlaku. Kau tak tahu itu bukan usaha kau, usaha kita orang. Kau apa tahu? Kau tak tahu apa-apa. Kau hanya cakap je. Kau cakap macam tin kosong. Berbeza dengan kita orang yang mencuba daripada bertahun-tahun, progress demi progress editing. Tapi kali ni aku tak editing, aku just drag macam gini. Gitu. Okay, aku dengan YouTuber lain aku tak ada masalah. Everything is fine, okay. Aku subscribe macam Imran Bad, Aminor, Syazanuddin, Muhsin, Aisyah Habsyi. The most aku paling subscribe Hizman Huzaid, Papayan baru ni lah, sebab dia pun tengah naikkan sekarang. Sebab sebelum ni Hizman Huzaid, tim dia arwah tu, ya Allah, aku sedekah pada arwah, kepada kawan Hizman Huzaid lah, content creator. Aku pernah berjumpa akak tu, siapa lupa nama akak tu, ya Allah. Dia ada husband dia pun continue dia punya YouTube channel, okay. Semoga dilimpahi rezekimu, amin. Limpahkan rezeki kepada semua YouTube, termasuk Syazanuddin, Hizman Huzaid, dan semua sekalian, ya Rabbal Alamin. Aku jenis bukan suka nak berdengki, tidak. Aku kalau macam keadaan yang vibe yang tak okey, aku akan lari, aku akan leave the group. Sebab aku tak nak aku di drag everything was drama. Bukan aku lari, aku akan lari dulu. Aku memang cepat lari, aku macam cepat belah. Kan. Macam tu. Tapi so far now, aku tak ada plan lagi nak buat YouTube. Sebab aku rasa aku macam dah terlalu give up. Macam sambutan tiada. So orang pun tak, tak support aku macam mana pun. Tapi yang support aku 330 subscriber, aku syukur, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Tetapi kalau korang nak left my channel, it's okay, aku terimalah. Aku terima, aku redha. Sebab aku pun, aku dah tak kisah dah. Channel aku dah, aku macam lagi pun aku dah sebelah aku tak buat. So macam aku dah tak plan. Harapan aku semua dah tak ada dah, gone. Ya, aku macam, aku tak tahu, macam sepanjang itu aku macam tak ada semangat nak buat. Aku macam tak semangat, aku tak semangat.
macam tak nak buat tau. Diri aku yang tak nak buat. Macam aku dah tak nak buat, aku tak semangat. Kau faham tak? Macam tu. Lagipun this industry content creator bukanlah selalu indah semata-mata. Kadang-kadang kau kena jumpa perkara penak duri, ujian demi ujian bertahun-tahun. Macam aku dah start 2015, 16, 17. Dan aku paling ingat lagi aku masa kerja kat DM, aku buat untuk aku punya cafe latte aku. Yes, I'm barista. Ketika itu pun aku dah jumpa dengan orang pegang cemuh aku. Bukan orang dalam industri. Kau tahu tak? Orang tempat kerja aku DM. M, kau faham tak? Tu. Kru kat situ pun punyalah jahat sama dengan manager dia pun jahat. Taklah semua, ada beberapa. Hanya perempuan tu lah, perempuan tu dia memang annoying gila. Kau faham tak? Dia menjatuhkan aku. Dia macam buat do something bad lah. Dia akan ruin aku punya jadual agar aku tak dapat buat channel. Tapi aku still buat. Aku ambil curi masa buat gini. Aku tak cukup tidur. Aku tak cukup tenaga. Aku pernah demam, everything was gone. Aku mencuba pergi KL. Aku buat audition. Ingat lagi audition tu. Untuk majalah whatsoever kan. Aku pergi KL. Aku pergi seorang. Aku jumpa abang tu. Aku buat photoshoot. Aku buat audition. Aku bla bla. Aku buat interviewing. And so gini aku jadi seorang host kat sana. Tahun 2017. Ingat lagi. Yes, aku ingat lagi. Itu pengalaman aku mencabar. Aku ada progress diri aku sendiri. Kau yang tak ada program apa, kau sibuk-sibuk hal aku. Kenapa? Kau tengok diri kau tu dulu, babe. At least aku ada progress diri aku sendiri. Kau tak ada. Tengok diri kau tu. Kau cermin diri kau tu dulu. Okay? At least aku ada YouTube aku. Aku punya perjalanan aku begitu panjang. 2015 sampai sekarang. Ya gitu. Ini perjalanan aku. Kau sakit hati kenapa? Apa masalah kau? Biasalah manusia. Ya, biasalah manusia. Manusia yang akan dihitung di akhirat esok. Memang aku doa lah. Memang hitung kau cukup-cukup. Allah hitung kau walaupun selai rambut pun akan hitung. Itulah. Aku jumpa orang-orang macam tu. Aku tak tahu kenapa. Aku memang doa juga. Aku tak nak jumpa orang macam tu. Tapi jumpa orang macam tu. Whatsoever. Aku dah malam ni dah. Okay lah. Aku tak cakap. Hari ni wujud aku cakap. Please guys. Aku tak nak. Aku dah macam dah give up dah channel ni. Aku dah tak nak beritahu dah channel ni. Macam dah give up. Terlalu give up. Terima kasih kepada yang menjatuhkan aku. Semoga engkau akan dihitung di akhirat kelak. Amin. Rabbal alamin. Bye.